Dengar luahan hati. Dengarlah. Dah. Mereka adalah cabaran terbesar saya. Oi! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali kepada Sembang MNI. Baik, ini adalah siri yang kedua. Siri yang pertama, saya sebagai guest tetamu jemputan. Dan siri yang kedua, host kita pada hari itu dah telah menjadi tetamu jemputan kita. Assalamualaikum kepada Haris Hakim. Sila perkenalkan diri anda, Salah. Baik, Waalaikumsalam kepada host. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada view-view semua. Jadi maaflah, podcast kita tahu memang santai. Kita memang duduk bersila, tak ada duduk apa. Jadi kalau nampaklah kaki saya ternaik ke apa, saya mohon maaf. Jadi saya Muhammad Haris Hakim daripada kelas 3 KAA, macam mana yang pada tahu hari tu. Saya rasa semua orang dah kenal saya kot kan. Jadi dalam skop musola, saya memegang jawatan Biro Media dan juga Biro Pendidikan dan Dakwah. Okey, baik. Saya lupa mention. Okey, baik. Minggu lepas kita tak ada segmen lagi, tapi sekarang kita dah diberi nama Sembang MNI. Alhamdulillah, setelah kita berbincang-bincang, itulah nama segmen untuk podcast kita. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa. Okey, Haris, boleh tak terangkan apa benda sebenarnya fungsi Biro apa? Biro Pendidikan dan Dakwah. Baik. Apa sebenarnya fungsi Biro Pendidikan dan Dakwah yang ramai pelajar tak tahu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik, fungsi Biro Pendidikan dan Dakwah ni adalah yang pertama sekali saya kena memastikan solat berjemaah di sekolah, iaitu subuh kalau perlu. Kalau kadang-kadang kita ada hari sukan ke apa ke yang memerlukan solat subuh berjemaah, Jadi walaupun ada QM tapi tetaplah menjalankan. Walaupun saya bertugas sebagai QM, saya kena pastikan walaupun naik bas QM bas 1 tetap kena menjalankan amanah lah ya. Kena juga sebab yelah kerja kita buat, amanah tu amanah dengan Tuhan lah ya. Amanah dengan Tuhan lain. Dengan manusia kita buat bincang lagi. Dan Zuhur sudah semestinya, waktu hari sekolah saya kena pastikan berjalan dengan lancar, azan dan sebagainya. Asar pun saya sama juga. Asar saya kadang-kadang saya akan turun pada sesi petang untuk tengok solat asar dekat berjalan atau tak. Maghrib dan Isyak juga kalau perlu, kalau kita ada camp pengawas, camp solat, saya kena pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi memang seorang yang amanah lah. Okey, baik. Saya ada soalan lagi lah. Okey, cuba jelaskan sistem imam dan bilal ni dan serta macam mana sesi pelantikan, serta apa prosedur yang patut dibuat apabila seorang imam atau bilal tak hadir secara mengejut. Okey, baik. Imam dan bilal, saya yang lantik. Baik, Imam dan bilal saya yang lantik. Dan saya hanya minta pandangan ustaz dan ustazah sahaja. Kalau untuk sesi pagi punya Imam dan bilal, saya ambil kesemuanya memang skuad musola dan ada tambahan lagi beberapa orang lah untuk mencukupkan lagi kuota Imam dan bilal. Orang yang betul Haris percaya lah. Yang betul saya percaya. Saya jujurnya, untuk sesi pagi saya tak interview, tapi untuk sesi petang ni Imam bilal saya interview. Tapi itu pun tak semua. Hanya Imam bilal terkata satu saja yang saya interview. Saya interview tu yang dinilai adalah yang pertama sekali mestilah bacaan. Saya kena dengar adakah bacaan mereka betul, Fatihah mereka betul atau tidak. Yang kedua, saya kena cek juga hafalan mereka. Dan saya juga kena cek mereka punya akhlak. Saya kena cek diorang punya kepintaran dalam hukum fiqh. Dan juga akhir sekali mereka punya amanah lah ataupun tugasan saya akan nilai juga. Okey, baik. Adakah semua pelajar berpeluang nak jadi imam bilal kat musola ataupun MNI? Sebenarnya semua pelajar berpeluang untuk menjadi imam dan bilal di sekolah kita. Tapi dia macam saya kata tadi, ada syarat-syarat dia yang saya letakkan. Dan syarat tu bukan saya letak sendiri, tapi saya ambil daripada Jabatan Agama. Walaupun kita sekolah biasa, tapi kita tertakluk di bawah Jabatan Agama. Sebab tadi host ada tanya pasal bila imam tak hadir tiba-tiba kan. Baik, jadi bila imam dan bila tak hadir secara mengejut atau tiba-tiba, kalau di sisi pagi senang, saya akan cari kawan-kawan saya akan tanya, boleh tugas hari ni? Dia kata okey boleh, saya teruskan je. Proceed je lah. Kita tak ada fikir panjang lah, tak adalah nak gaduh ke apa, tak. Kalau sisi petang dia lain sikit. Sebab sisi petang bukan setiap hari saya turun. Sisi petang kadang-kadang mereka, kadang-kadang imam mereka bertugas, kadang tidak. Sebab ada yang tak boleh keluar kelas, ada yang tak datang, lepas tu tak bagi tahu pula pada saya.
Jadi dengan inisiatif yang saya buat, iaitu saya lantik ketua imam dan bilal setiap tingkatan. Saya cakap dekat ketua imam dan bilal setiap tingkatan tu, pastikan kalau imam bilal yang asli yang bertugas pada hari Yang tersebut, patut bertugas. yang patut bertugas pada hari tersebut tak datang, cari yang lain, ataupun awak sendiri kena ganti. Ataupun saya nasihat siap-siap lah, kalau imam tak datang tapi bilal ada, bilal kena ambil tugas imam. Kerana bilal hari tu dia kena azan, dia kena jadi imam juga. Macam tu kalau dalam masjid pun sama juga cara dia. Dalam masjid sebenar pun sama. Imam tak datang, bilal kena ganti. Bilal tak datang, imam atau siap kena ganti. Itulah. Oh, Okay. kita cakap pasal siap ni. Sekolah kita ada tak siap? Sekolah kita ni, itulah kadang kita siap kita ni terdiri daripada imam dan bilal jugalah. Tapi kadang-kadang ada juga imam, kadang-kadang ada juga pelajar yang bukan imam bilal, yang bukan suka musola, sudi nak berbantu. Kita buka pintu seluas-luasnya untuk Siap mereka. ni apa tu kan dia buka tutup lampu? Siap ni tugas dia buka tutup lampu, bersih-bersihkan surau. Itu dia perkara biasa untuk siap. Ataupun siap ni dia juga boleh gantikan bilal kalau bilal tak datang. Okey, baik, soalan lah. Okey, sepanjang mengurus sebagai Biro Pendidikan dan Dakwah, apa cabaran paling berat atau yang cabaran paling besar yang pernah Abang Haris alami? Cabaran cabaran saya adalah pada imam dan bilal lah. Lebih-lebih lagi pada imam dan bilal sisi petang. Sisi petang kalau ada yang tengok, dengar luahan hati. Dengarlah. Dah. Kami nanti nak balik tak ke Ujang. Lama aku berapa 6-18. Ya, tak apalah, saya nyanyi takat tu je lah. Baik, dengar baik-baik apa yang saya nak kata. Imam dan bilal sesi petang. Ni saya kata sesi petang sebab mereka adalah cabaran terbesar saya. Mereka adalah apa? Nasib saya nanti bagi. Mereka adalah yang membuatkan saya nak baran tiap hari. Itu sesi petang. Sebab kadang-kadang sesi petang kita tahu form 1, form 2 dia tak sepenuhnya boleh berfikir secara matang ni. Bukan kata tak matang, tak boleh buat kerja. Cuma berfikiran masih lagi nak main. Mereka belum rasa lagi naik sisi petang. Belum rasa lagi naik sisi pagi. Semua benda nak kena suruh 24 jam. Mereka tak rasa lagi benda tu. Jadi kadang-kadang mereka ni bertugas tak serius. Kadang-kadang tengah azan, diorang boleh pergi nyanyi dekat mic tu. Tengah azan ada yang nyanyi. Saya host pun ada dapat berita dia nyanyi. Kita pun bila nyanyi tu kita akan ambil tindakan lah. Kita pun dah bincang Ustazah pun semua. Ustazah pun dah tegur dah dia pun semua. Alhamdulillah lah. Kami banyak terpadam. Itulah pasalnya kan. Kadang-kadang kita rasa juga, selalu kita je, mana yang lain kan. Tapi itulah apa yang Allah nak tunjukkan kat kita tu, nak kata kita ni apa, itu rezeki. Rezeki kita dapat berkhidmat dekat rumah dia kan. Kadang-kadang imam time solat pun kadang-kadang main-main juga kan. Imam sebelum solat dia main gelak-gelak lah, duk kacau kawan, duk kacau jemaah. Saya pun macam, ya Allah, apa nak jadi lah. Kita cakap pasal sesi petang dari Imam Bilal ni. Haris ada pengalaman sebagai sesi petang dulu, ada main-main ke apa sebelum melangkah masuk ke sesi pagi? Saya ada dengar cerita lah, siap buat kubah lagi dekat Sumsel kita. Betul ke? Okey, dakwaan yang buat kubah, bukan buat kubah, tapi jujur lah, minta maaf Ustazah kalau Ustazah tengok saya dulu Ustazah. Ustazah dulu saya pernah sejadah banyak-banyak dalam arak tu. Saya pernah baling letak atas dekat tempat imam dekat mihrab tu. Saya kata bola cantik kan. Ya, biasalah fikiran budak-budak yang tu. Tapi bila makin lama makin dewasa, saya kata ini apa benda aku buat ni kan. Bila orang buat yang tak teruk sangat macam tu, saya dah marah kan. Tapi dulu time form 1, siapa yang kenal saya dia tahulah kan. Saya pun dulu dah memang start marah-marah dah. Time kita form 1 dulu kan. Bila orang main, saya orang pertama akan jerit. Saya akan jerit dah. Hoi! sorry, pause, iklan. Anti baung. Saya akan jerit dah. Hoi! Nak solat pun bising-bising lagi. Saya akan jerit yang tu lah. Dah keluar lah. Mana-mana mic. Okey, ini adalah kru kita. Inilah kita punya apa yang record sekarang ni. Saya akan marah macam tu lah. Tapi itulah semua orang akan diam kata, oi. Sampai ke seorang perempuan yang dengar. Okey lah, tanpa meninggalkan masa, kalau kita drag pasal kita punya kisah lama-lama ni tak akan kesudah lah. Okey, baik. Ini soalan yang agak berat lah juga. Okey, sekarang ada idea tak, ada program apa-apa yang jika diberi peluang kita nak tambah dekat musola? Kalau lah diberi peluang untuk tambah kat musola, first kali saya memang nak buat kursus Imam dan Bilal. Cuma masalahnya perlu atau tak je. Sebab kalau saya tengok kawan saya sebenarnya boleh kata tiap hari saya bermesyuarat dengan kawan saya.
mesyuarat tak rasmi lah, saya minta pendapat. Perlu tak. Saya cerita apa masalah. Dia orang bagi solusi. Saya pun, okey juga. Salah satunya ni lah. Jadi, yang pertama sekali saya nak buat khusus Imam dan Bilal. Kemudian, insyaAllah, kalau jadi bulan 8 ni, camp solat pada hujung bulan insyaAllah. Jumaat dan Sabtu akan bermalam di sekolah, tapi hanya untuk tingkatan 1 saja. Kamilah yang akan mengurus. InsyaAllah. Kamilah ni, jumpalah nanti muka ni, muka tu dengan muka yang masuk kamera radio. InsyaAllah akan jumpalah. Apa suka-suka musalah kita insyaAllah. Okay, baik. Soalan seterusnya. Okay. Apa nasihat kepada pelajar yang malu atau segan untuk menjadi imam, untuk menjadi bilal, untuk mereka takut nak mengetahui pelajar-pelajar muslim yang lain? Apa nasihat yang patut diberikan kepada audiens yang sedang melihat video ni? Jangan takut untuk menjadi imam atau bilal. Bila diberi mic, teruskan saja. Sebab kadang-kadang itulah yang Allah nak tunjukkan kita, yang nak kata kamu sebenarnya boleh jadi imam. Kita jangan rasa diri kita tak layak. Jangan kita rasa aku tak dilantik kan, aku tak dilantik, kenapa aku jadi imam? Tak, sebenarnya yang saya lantik tu hanya untuk solat yang tepat waktu. Yang waktu asar 4.45, Zuhur 1.19, 1.20 tu, itu yang saya lantik. Tapi selepas tu saya tahu sesi petang dia akan ada banyak solat berjemaah. Bila saya jumpa diorang kata solat jemaah, diorang tolak jadi imam. Kalau imam. Saya kata, itu pun nak kena main tolak ke? Jadi je lah imam seorang, takkan tu pun takut. Takkan Fatihah untuk tak boleh baca kan? Jadi jangan takut nak jadi imam. Jangan rasa diri kita tak layak. Okay, baiklah. Bagi kurang-kurangnya dalam 5 perkataan yang boleh menggambarkan kita punya musola sekarang ni. 5 patah perkataan. 5 patah perkataan nak dalam satu ayat kan? Boleh satu lah kalau boleh. Supaya audiens lagi memahami kalau kita bagi 5 perkataan. Teratur. Betul ke? Kalau daripada sistemnya agak teratur lah, Alhamdulillah. Tapi kalau daripada segi kasutnya, daripada segi softnya, kita perlu perbaiki lagi lah. Allah, kasutnya. Kasut. Skop musolah kita pun. Saya sendiri pun letak kasut bukan kat kasut kat depan pintu tu betul tu. Maaf lah sebab saya selalu keluar masuk. Saya tak duduk, saya duduk orang penting. Saya duduk dalam surau tu tak sampai setengah jam. Lepas tu saya keluar balik. So kalau saya letak kat kasut macam misalkan lagi saya letak je lah depan tu. Okay. Teratur. Kedua, berkualiti. Berkualiti. Cuba elaborate. Cuba explain apa yang berkualiti pasal kita punya musola. Hampa jangan ingat musola kita ni tak ada duit lah. Kita sebenarnya dalam bilik store tu berjuta-juta, beribu-ribu. Ni macam dah sembang minggu lepas. Tak, itu pasal kamera. Ini pasal PA system. Berkualiti. Pasal sejadah imam tu tebal daripada Turki tu, saya tengok rendah 100 lebih, 200 lebih. Berkualiti punya. Iyalah. Apa dia? Demo. TikTok shop. Bukan TikTok shop. Tempah. Zaman tu mana ada TikTok shop lagi. Okay. Kualiti, teratur lagi. Bersih, Alhamdulillah. Bersih. Ini kita ada satu kru squad musola yang rajin betul membersihkan. Dia laki ada, perempuan pun ada. Kalau laki rasanya kenal kot 2 akak pengawas tu. Laki 2 akak pengawas. Allahu Akbar. Kalau laki siapa yang kenal hadis 3KA, dia lah yang selalu bersihkan surau kita. Kita kasih kredit kat dia dalam video ni. Alhamdulillah. Kalau yang ada pengawas squad musola yang nama Isyad tu, saya pun tak tahu apa kerja dia. Dia biro ekonomi kan? Dia biro ekonomi. Itu minggu depan. Minggu depan insyaAllah kita akan jemput dia insyaAllah. Lagi 2 minggu insyaAllah. Pasal mic pula. Biro mic. Biro mic. Kita nak jemput Gi pula. Betul. Nak jemput kru yang lain. Okay. Kalau untuk perempuan lah adalah 3 orang. Seorang daripada 5KA, 2 orang lagi daripada 3KA. Seorang tu Mak Aris pula ada Iris Adelia. Iris Adelia dan juga seorang lagi Aina. Alhamdulillah lah. Nampak lah kot pension dia. Tak tahulah diorang betul kita kan. Wallahualam. Itu baru 3. Satu lagi apa? Lagi 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa. Walaupun bukan yang baik kami terima. Yang jahat, yang teruk pun tak apa. Jangan sebut dia banyak. Tak boleh sebut dia banyak. Nanti bongkar rasa. Lagi satu apa dia? Beradab. Lagi satu cantik. Mungkin rajin kita tiap minggu kita ada tepek-tepek dekat dinding tu. Selalu dikemas kini.
Tu dah 2 patah perkataan ni. Boleh tak apalah, boleh lah. Ah. Satu maksud gak. Dikemas kini. Dikemas kini. Sebab kalau siapa pernah nampak, saya adalah orang yang selalu duk tetek-tetek benda kat papan kenyataan tu. Dan bersama dengan Isyad, Biro Ekonomi kita lah. Dia selalu membantu saya. Okay, lagi. Tak hina pun Biro Ekonomi. Dan paling last, dan yang paling last, berpendidikan. Ini yang kami mahukan. Inilah jawapan T20. Bak Video ini disponsor oleh Rak Anti Bau. beg anti bau kalis. Okey, beg anti bau Kalish. Boleh beli di apa? Beg kuning. Beg kuning. Beg harga bawah RM10 je. Okay. Ini soalan saya kelas lah. Okay. Macam mana pelajar-pelajar nak melibatkan diri dalam biro dakwah? Dia tak semestinya jadi skop musallah. Boleh je datang kat saya jumpa, bang boleh tak nanti saya nak tolong susun kursi untuk bacaan Yasin, bang boleh tak nanti saya nak tolong Tolong bagi ceramah, tolong lead Yasin. tolong Semua Yasin. Boleh. Tak pernah dihalang. Tak pernah dihalang. Cuma yang penting pandai baca dan boleh buat kerja lah, itu saja. Jadi ada kata-kata terakhir sebelum kita tamatkan kita punya podcast pada hari ni. Bak kata pepatah Jawa, Jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja ia tinggalkan, apalagi kamu. Betul. Masalahnya tak dengar ada dia cakap. Ulang balik. Okey. Bak kata pepatah Ustazah Syu. Ustazah Syu pula kena. Imam Syafi'i. Okey. Bak kata pepatah Imam Syafi'i, jangan cintai orang yang tidak cintai Allah. Kerana kalau Allah pun dia tinggal, apatah lagi kamu. Itu sahaja untuk podcast kita hari ni. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komen, serta follow semua akaun-akaun Squad Musallah MNI kita di Facebook, di Instagram, di TikTok, Facebook di ada thread. Ada tahun 2000 itu saya dah mention. 2000. Di thread. Okay. Apa lagi yang nak kata? Pula dah. Okay, jangan lupa komen sekarang. Part 1 atau siri 1 atau siri 2, podcast mana yang lebih menarik? Mesti siri 2 Siri 1 lah saya. Dah. Okay, dah. Assalamualaikum.